Okay, soalan 4, 2022, paper 1. Okay, Faye membeli seketul blok ais berbentuk kubus. Okay, it's a cube shape. So why not supaya kita dapat gambaran lah, why not kita just do a simple sketch tentang cube lah. Dalam perjalanan pulang, ais itu mencair. Of course, dia akan cair pada kadar 5.5 cm3 per minit. So yang ini apa yang cair? Okay, dia cakap ais tu mencair. Tapi I know this thing is dV over dt. Macam mana cikgu tahu? I look at this. The first thing, you kena faham apa yang berlaku. Ais cair, kalau ais cair maksudnya dia punya isi padu dia berkurangan. So it's about isi padu lah, that's one thing. Let's say you're still not clear about that. You can look at the unit, cm padu per minute. Cm padu seminit maksudnya per minit lah. Okay. So, cm padu is what? It's isi padu. That's why I put the dV. And then terhadap masa. Why is terhadap masa? Seminit. Seminit is time. So, that's why I know it's dV dt. So, meaning to say, kalau kamu soalan macam tak berapa jelas, look at the unit. So, it's a dV dt. And then, dia mencair, maksudnya semakin kurang. So, it's negative. 5.5 cm padu per minit. Okay. Tentukan kadar perubahan panjang sisi dalam sentimeter per saat. So now, sisi tu cikgu just nak anggap X lah. Okay. So dia nak kadar perubahan panjang sisi dalam sentimeter per saat. So that means dia nak dx over dt. Bila dia cakap kadar perubahan is over the time lah. So, dx dt berapa dalam sentimeter per saat. Okay, cikgu nak highlight kat sini lah kenapa unit penting. Okay, because first thing I can see here, usually dia bukan macam ni, tapi in this paper, dia main dengan unit. Minute and here is saat. So, kena hati-hati. Okay, alright, kita teruskan dulu. Ais itu pada ketika panjang sisinya ialah 15. So sekarang sisi itu kita anggap X. So the X is 15. Dan tanya dx dt apabila X dia 15 lah. Okay. Alright, so how do we do? Tulis dx dt yang dia nak minta. Buat petua rantai lah. So dx dia ke atas over times dt dia ke bawah. And then berkait dengan apa? Berkait dengan T, right? Berkait dengan V. So, put the dV here, dV here. So, kamu selesaikan ini, you will get the answer. Okay, sekarang kita cuba ganti dx over dV. So, how do you find the dV? Okay, sekarang dV, V dengan X. Macam mana nak kaitkan dV dengan X? Kamu kena dapat satu persamaan V dalam sebutan X. So, bila bezakan, kamu akan dapatlah dV dx. You'll get. That's a basic idea. So now, think, how do you can get the V in terms of X? It's very easy. Because you know that it's a cube. Macam nak cari isi pada cube? Panjang, darat lebar, darat tinggi. Dan kamu tahu semuanya sama. Panjang dia X, tinggi dia X, lebar dia pun X. Because it's a kubus. So X times X times X, which is X cube. So V equals to X cube. So that means dV over dx bezakan. So 3x squared. And then X dia dah bagi tahu apabila 15, right? So X tu kita ganti 15 kuasa 2. So 3 times 15 kuasa 2, you will get 675. Okay. Once again, hati-hati. Yang kamu dapat adalah dV dx, dV over dx. Tapi yang nak ganti sini, dx dv. Terbalik, right? So, bila dia terbalik, 1 over 675. Terbalikkan ini. So, dv dx equals to 675. So, that means dx over dv terbalik, right? So, 1 over 675. Itu yang kamu ganti kat sini lah. Alright, and then times with yang dia dah bagi dV dt kan tadi dah ada. Okay, ini yang kena hati-hati tadi. Ini over saat. Bahagi dengan
masa. So minit ini kamu kena ubah jadi saat. Okay, it's not that not a big deal, okay? Because now you see, negatif 5.5 cm padu bahagi 1 minit. Okay. Sekarang minit ni kamu nak tukar jadi saat. So that means negatif 5.5 cm padu 1 minit jadi saat macam mana? Darab 60, right? So 1 times 60 second. Automatic dia dah tukar jadi second. Okay, so negative. So calculate this, you will get negative 0.09167 centimeter padu per saat lah. So I use this. Okay, negative 0.09167. Okay. Alright, so calculate, you'll get the answer which is negative 0.0001358. Okay. Kamu akan dapat jawapan dia lah. Okay. In centimeter per second. Alright. So far kalau tak tulis unit, still fine, you will get the mark lah. But for your understanding, but actually nak tulis unit, senang saja. Just follow the question. Soalan memang dia dah minta dalam centimeter per second. Memang dia akan bagi dalam soalan. Okay. So at the end, just tulis balik lah unit dia. Okay. Alright. So that's the thing. And then one more thing I just want to add. Kadang-kadang ada yang dia biarkan dalam pecahan. Macam ni. So you are substitute here pecahan and then at the end, final answer. Because sekarang yang class quiz biasanya dia akan bagi dalam bentuk pecahan. Okay. For the final answer, if you want to leave it in a fraction, can. Okay, so jawapan akhir sama ada dalam bentuk perpuluhan atau pecahan. It's not the issue lah. I mean, both are same, right?